Nampaknya ada ramai peminat-peminat yang tak suka dengan episod Running Man minggu ni. Okay, ada something yang jadi dalam episod tu yang menyebabkan ramai panas, ramai tertanya-tanya, ramai macam tak puas hati lah kan. So, aku lambat tengok episod ni. Selalunya hari Isnin, hari Selasa aku dah tengok. Tapi minggu ni aku ada travel semua. So, barulah hari ni, petang tadi baru aku sempat untuk tengok episod Running Man 808 dan aku akan bagi pendapat aku. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten entertainment macam ni boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, apa sebenarnya yang kontroversinya episod minggu ni? Episod minggu ni sepatutnya members-members Running Man ni ada yang kena penalti dan penalti tu diorang kena naik swing yang sangat-sangat tinggi. Kalau geng-geng yang gayat macam Sok Jin, macam Haha, macam Jesuk, memang nangis lah, even Yeun sekalipun. Okay, so diorang adalah buat beberapa challenge dan yang kalah penalti tersebut adalah Yang Sechan, Song Ji Hyo dan juga Ji Yeun. Tapi kalau korang tengok gambar ni, mana Yeun? Yes, Yeun telah pun dikecualikan dalam dapat penalti ni lah. Okay, sepatutnya 3 orang dapat penalti tapi 2 orang sahaja yang kena. Okey, sebab itulah semua orang bengang, semua orang marah. Even aku sebelum tengok episod ni, bila aku baca dekat thread, okey, konteks dia macam tu, Yeun skip penalty kan. Aku pun macam, apa benda ni kan. Tapi bila aku tengok, aku seriously rasa yang orang take it too far lah. Sebab kalau korang tengok episod ni, especially scene penalty ni, sebenarnya tiga-tiga dah naik ke atas dan Yang Sechan sendiri yang tanya Yeun, okey ke tak? Okey ke tak? Lepas tu Yeun kata tak okey. And then Sechan kata dekat production, turun, bagi lepaskan Yeun ni. Okey, saya rasa Yeun tak boleh buat. Okey, sebenarnya kalau korang tengok, Yang Sechan yang sebenarnya arahkan production untuk turunkan Yeun. Bukan Yeun daripada awal Yeun yang merayu suruh stop, dia tak nak buat ke. Dia hanya ikut je, dia hanya angguk je. Sechan tanya takut sangat ke? Dia just say yes. And maybe Sechan teringatkan Yeun ni baru recover daripada cancer. So dia rasa kesian lah dan sebab itulah Yeun turun. Aku rasa kalau Sechan tak tanya production, tiga-tiga diorang akan buat. Okay, dan isu penalti ni tak ada orang bising pun sepatutnya lah. Okay, tapi lupakan pasal benda tu. Aku rasa serius orang over exaggerate pasal isu ni. Dan aku paling suka sebenarnya reaction Song Ji Hyo sepanjang menjalankan penalti tersebut. Memang langsung tak gayat, excited, happy gila, macam tak ada apa-apa kan. Cuma ada satu benda dalam awal-awal episod yang aku rasa Yeun buat silap bila dia cakap macam ni. Dia macam perlekehkan lah Navy Swing tu. Tapi kalau korang dengar conversation tu balik, bukan dia seorang je yang perlekehkan. Even Jaesuk, even Jungkook, aku rasa Jaesuk lah, pun cakap tak payah nak cerita sangat lah pasal Navy Swing, dah 10 tahun lah kau punya Navy Swing tu kan. So Yeun ni macam just continue the conversation lah. Tapi silap dia sebab dia tak pernah try and dia tak tahu. So netizen pun ambil screenshot yang ini, tak ambil yang screenshot Jesuk tu. Lepas tu post dekat social media. Lepas tu Yeun kena kecam. Kau kena faham yang aku ni bukan peminat Yeun dan aku ni juga bukan haters Yeun. Kalau korang layan Wibro, korang tahu ada video tu memang aku kecam juga Yeun ni. Contohnya episod 800. Episod 800 yang cringe, reveal diorang ni dating, memang aku tak suka gila episod tu. Dan aku pun kecam sekali Yeun ni. Tapi episod 808 ni aku rasa macam tak ada apa sangat pun yang kau nak kecam. Even Yeun dalam episod ni, dia buat benda-benda yang netizen minta. Contoh, dia perform dalam game. Waktu main bola tu, dia berjaya menjaringkan gol. Ji Hyo tak score tau. Lepas tu, waktu mukbang pun tak adalah reaction muka dia sangat. Tak adalah dia menggedik-gedik makan-makan tu kan. Tak ada sangat pun. Even dalam quiz memory tu pun, dia boleh tahan juga walaupun dia adalah buat benda kelakar, benda yang agak berepek sikit kan. So, apa yang netizen nak? Kau nak dia perform dalam game, dia dah perform dah. Kau nak dia stop dengan dia punya mukbang dalam episod ni, kita tak nampak sangat pun. So, benda-benda cringe aku, asalkan dia tak cringe sangat, aku sebenarnya okey. Contohnya episod 808 ni. And to be honest, ketepikan masalah Yeun,
it is actually a very enjoyable episode to watch. Okay, banyak benda menarik yang berlaku dalam episod ni. Kredit tu PD tu sebab dia macam agak kreatif sikit, banyak game dalam satu episod. Dan yang terakhir ni memang aku sangat-sangat impressed lah dengan kebijaksanaan Yu Jae-soo. Diorang main memory quiz, okay, yang mana kena ingat lah apa yang orang daripada belakang kena ingat lah semua statement tu kan. So bawa ke depan sampailah Yu Jae-soo, statement tu dah tak cukup, tapi Yu Jae-soo berjaya jawab juga sebab dia ni memang pandai gila. Okay, so itu review aku pasal episod 808. Korang suka ataupun tidak, korang boleh komen pendapat korang dekat bawah.